Saya nak kata kata-kata saya tu tak bagus pun kata-kata saya. Tapi apa saya boleh katakan, dengarlah tadabbur Al-Quran. Itu je saya. Sebab saya rasa bila saya ajak orang lain dengan tadabbur Al-Quran, hidup dia berubah. Itu lebih bermakna. Bermakna untuk dia dan untuk kita juga. Sebab bila kita ajak orang lain berubah sama, kita pun dapat manfaat dia juga kan. Dapat pahala. Mudah-mudahan mungkinlah saham kita nak bekalkan dekat akhirat esok. So kata-kata tu kita tak perlu pun kata-kata daripada orang-orang. Cukuplah kata-kata daripada Allah. Dah cukup bermakna dah. Ayat Quran banyak sangat. Kata-kata yang boleh menyejukkan hati kita dikala kita tengah gundah gulana, dikala kita tengah hilang arah, dikala kita tengah lost. Kita lost hilang arah samalah. Dikala kita tengah bersedih. Dalam Quran semua dah ada. So kata-kata Allah itulah yang paling ultimate lah pada saya. So startlah dengan tadabbur Al-Quran. Walaupun kita rasa macam apa betul Puan Hazirah ni, cubalah try dulu. Cuba dengar Al-Fatihah dulu. Dengan Al-Fatihah dulu pun insya-Allah akan memberi banyak perubahan pada kehidupan kita. Sebab saya banyak berubah bila dengar pasal Al-Fatihah tu. Tak payah banyak-banyak dulu pun. Dengar dulu Al-Fatihah. Nak klik kat mana ni? Pergi channel merah. Pergi dekat channel merah. Tadabbur surah Al-Fatihah Ghulam Dakwah. Tadabbur surah Al-Fatihah Ghulam Dakwah. Cuba dengar tu dulu. InsyaAllah akan memberi sinar baru pada hidup. Masya Allah. Dengar kata-kata daripada Allah lah. Kata-kata daripada Allah. Kadang-kadang kita sibuk kan nak dengar kata-kata daripada orang kan. Tak payahlah dengar kata saya. Saya bukan siapa-siapa pun. Masya Allah. So, apa saya boleh katakan? Dengar tadabbur. So dengar kata-kata Allah, InsyaAllah akan menyejukkan hati kita. Masya Allah. Maksudnya Puan Hazirah, Allah susun pertemuan kita podcast hari ini sebenarnya adalah doa ibu puan yang makbul lah. Boleh katakan. Dah bercakap tentang tadabbur Al-Quran. Dia nak saya sebarkan. Masya Allah. Sebab dia tak pandai sebarkan. Mak saya ni pendiam sangat. Ya. Dia tak boleh bercakap. Dia tak ada keyakinan diri. Ya. Jadi dia kata dalam anak-anak dia, Angah seorang je yang boleh sebarkan. Jadi dia nak saya sebarkan. So Alhamdulillah, pahala untuk dia. Allah panggil ni untuk bercerita dekat sini. Hopefully yang kat luar sana startlah dengar. InsyaAllah banyak perubahan pada hidup. Yang sebelum ni kata macam susah, struggle, sebenarnya semua boleh diselesaikan. Cubalah dengar tadabbur Al-Quran. Itu saja. Masya Allah, tabarakallah. Okay, so